Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam koperasi. Alhamdulillah syukur pada hari ini saya dapat bersama-sama dengan orang yang antara orang yang penting di skop di bahagian koperasi ini untuk kita bersama-sama dalam kita bersembang santai berkaitan dengan koperasi ini. Dan bersama dengan saya adalah Puan Azlin, Timbalan Sosial Bahagian Pembangunan Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil. Ringkasnya Puan Lid? BKPPK. BKPPK. Ingat tu, BKPPK. Kepada Koperasi Penjaja, ni orangnya. Antaranya lah. Jadi Puan Azlin, hari ni kita nak sembang sikit lah pasal penjawat awam ni. Dia penjawat awam ni kita ramai, lebih daripada 1.2 juta. Kan? Di negara kita lebih daripada 1 juta lah. Lebih daripada 1 juta. Dan sebenarnya mereka inilah antara potensi untuk kita libatkan dalam koperasi. Kan? Jadi mungkin ada sedikit informasi di bahagian koperasi ini tentang penjawat awam ni. Setakat mana mereka faham, setakat mana mereka involve dalam koperasi, dan mungkin koperasi ini dapat membantu mereka dalam dua keadaan, sosial dan juga ekonomi. Boleh sembang sikit? Okey. Kalau kita tengok koperasi yang ditubuhkan dalam kalangan penjawat awam ni, anggotanya penjawat awam ni, kalau kita tengok banyak yang besar-besar. Contohnya macam koperasi angkatan tentera, koperasi polis, okey, koperasi yang anggotanya guru-guru. Kalau di kalangan penjawat awam ni, kalau di Putrajaya ni yang popular ni Koperajaya. Koperasi pegawai takbir bukan pegawai takbir lah. Tak semestinya kepada orang kata kalau cakap pasal Koperajaya ni orang ingat anggota dia PTD, tapi actually bukanlah. Bukanlah, campur semua. Tetapi ada dia punya limit umur. I see. Limit umur dia saya bawah 40 tahun. Okey. Tapi walau macam mana pun kita tengok ada koperasi-koperasi besar dalam kalangan penjawat awam ni, pengetahuan ataupun ilmu berkenaan koperasi ni masih kurang di kalangan penjawat awam. Betul. Okey, banyaklah kalau kita tanya kan penjawat awam ni apa itu koperasi, dia akan kata persatuan lah. Mereka tak faham lah. Dia orang tak faham. Banyaklah kali kita tanya. Boleh kata kalau kita tanya dekat, kalau kita pergi buat survey pun kan, Bank Rakyat adakah sebuah koperasi, itu pun dia orang, saya rasa banyak tak tahu. Dia kata bank lah. Dia kata bank komersial. Bank komersial kan. Jadi pengetahuan penjawat awam ni tentang koperasi ni masih lagi rendah. Jadi untuk kita menggalakkan, meningkatkan ilmu, mempromosi koperasi. Dulu kita panggil memasyarakatkan koperasi dalam kalangan penjawat awam. Kita ada buat beberapa program lah. Kita turun padang, kita pergi ke daerah, ke negeri-negeri. Okey, kita buat memasyarakatkan program memasyarakatkan koperasi. Kita panggil ramai penjawat-penjawat awam ni untuk hadir ke program kami. Kita pernah buat di Langkawi kan? Kita pernah buat di Langkawi, kita pernah buat di Tawau. Kita pernah buat di KK, kita pernah buat di Sarawak. Banyak tempat lah kita buat program memasyarakatkan koperasi ni ataupun MESKOP. Khusus kepada penjawat awam di seluruh negara. Kita panggil selalunya Menteri Without Miss lah. Dia akan datang rasmi program MESKOP ni. MESKOP kita. Jadi kat situ kita akan maklumkan apa dia koperasi, apa manfaat berkoperasi, apa peranan IKMA, apa peranan SKM. Betul. Tapi penjawat awam ni Puan Azlin kan, mereka ni tahu koperasi ni apabila mereka nak pinjam. Kan? Dia bukannya penjawat awam je. Saya rasa mentaliti semua rakyat Malaysia cakap pasal koperasi ni pinjam duit. Tempat pinjam. Mungkin sejarah asal penubuhan koperasi di Malaysia ni tujuannya untuk memberi pinjaman. Membantu golongan-golongan petani di luar bandar. Betul. Okey, jadi bila sejarahnya begitu, jadi dalam minda mereka bila cakap pasal koperasi, pinjam. Macam kisah kan? Pergi pinjam, dapat barang. Betul. Dapat elektrik, dapat motosikal. Dapat motosikal. Betul. Jadi kalau kita lihat kan, maknanya pemahaman itu penting untuk mereka ni masuk di koperasi. Kenapa? Sebab kita tak nak koperasi ni sebenarnya tempat mereka ni letak duit lepas tu hilang. Kan, tunggu dividen tiap tahun. Jadi kita nak mereka ni aktif. Maksud aktifnya macam mana Puan Azlin? Maknanya mereka ini terlibat dalam mesyuarat agung. Menyumbang bersama-sama untuk membangunkan ekonomi koperasi itu. Jadi banyak kan kelebihan koperasi ini Puan Azlin? Banyak kelebihan koperasi ni. Dia orang
bukan setakat kalau kita cakap kat Malaysia ni mungkin mentaliti ni lain sikit. Bila cakap pasal koperasi nak dividen. Tapi mereka tak tahu yang melalui koperasi tu banyak manfaat lain. Contohnya boleh dapat tabung pendidikan. Banyak koperasi buat tabung umrah sekarang ni, tabung haji macam-macam lah selain tabung nak berjalan pun boleh. Kan pada sini tabung nak berjalan. Tabung nak berjalan. Boleh. Beribadat pun boleh. Bukan setakat kita dapat dividen, boleh dapat kalau koperasi yang kedai runcit dapat harga yang lebih murah. Yes, betul. Kalau koperasi yang jual barang elektrik dapat harga diskaun. Macam-macam lah manfaat. Dia di kalangan kaki tangan kerajaan ni dia senang. Kalau koperasi ni dia ada produk, ada barang dia. Contoh barang asas je. Gula, beras, tepung apa semua kan. Pergi dekat koperasi, tunjuk kat members. Ambil barang dulu, bayar hujung bulan. Tolak gaji. Dulu kan. Style dulu kan. Tapi sebenarnya itu antara konsep koperasi untuk menolong anggota dia. Yes. Kan? Konsep di mana wujudnya koperasi untuk kegunaan ataupun manfaat kepada members anggota dia kan. Jadi bercakap dengan kaki tangan awam kita ni, sebenarnya kita nak lagi libatkan lebih ramai kaki tangan awam ni tahu dan bersama dengan koperasi kan. Sebab tu kita di KUSKOP sendiri kan, kita di IKMAS sendiri dan juga kita ada satu lagi badan angkasa sendiri. Kita sentiasa mempromosikan koperasi ini kepada seluruh warga penjawat awam lah. Untuk menjadikan koperasi itu sebagai gaya hidup. Way of life. Yes. Jadi inilah yang kita nak bawa bersama dengan KUSKOP dan juga IKMAS sendiri. Hari ini kita berada Puan Nazlin di podcast kita Faham. Faham. Kepada penjawat awam yang tak faham ni, kena bersama dengan kami di platform Faham ini. Kita banyak siri-siri kita cerita tentang koperasi dalam bentuk yang jelas, mudah dan terkini. Kita tak nak payah-payah Puan Nazlin. Kadang-kadang nak baca teks ni, pening. Kan? Kita buat live macam hari ni, penjawat awam tahu. Penjawat awam tahu faham. Dan mereka kena dekatlah dengan koperasi kan. Okey. So program ataupun perancangan seterusnya untuk kita bersama dengan program memasyarakatkan koperasi ni bila lagi Puan Nazlin untuk tahun ni? Untuk tahun ini kita buat skala yang lebih kecil lah kot. Kita buat mungkin secara online kalau kita ada kesempatan lah. Okey, kalau kita ada kesempatan, walau macam mana pun melalui SKM, melalui IKMAS itu sendiri penjawat-penjawat awam boleh mendapatkan maklumat sebenarnya kan melalui maklum pergi ke website dan seterusnya. Informasi itu sentiasa ada. Informasi berkenaan bagaimana nak tertubuhnya, bagaimana nak menubuhkan koperasi itu boleh datang ke KUSKOP. Boleh datang ke KUSKOP. Pergi ke bahagian jumpa Puan Nazlin. Pergi ke bahagian pembangunan koperasi, penjaja dan peniaga kecil itu kami sedia membantu. Okey? Lagi senang pergi kepada SKM wilayah. Pergi kepada SKM wilayah, dapatkan maklumat. SKM ada di setiap negeri. Di setiap negeri dan ada setengah wilayah kan? Ada setengah tu di daerah-daerah. Jadi boleh dapatkan maklumat, mereka akan bimbing bagaimana nak menubuhkan koperasi, faham apa itu koperasi. Tapi sebelum tubuhkan koperasi itu, kena faham dulu. Kena faham. Janganlah tiba-tiba nak tubuh. Itu yang pentingnya kau faham ni. Jangan tiba-tiba pergi saya nak tubuhkan koperasi tapi tak tahu apa itu koperasi kan? Bagaimana koperasi itu berfungsi. Betul. Okey, bagaimana nak menjalankan sesebuah koperasi. Kalau tak, ibarat macam buluh kasap lah. Kan? Tak ke mana-mana. Tu ramai tu kat luar sana tu. Tubuh koperasi lepas tu ibarat macam buluh kasap. Besok baca talqin. Tak ada aktiviti. Jadi kalau tak ada aktiviti, tak ada manfaat kepada anggota. Betul. Kita tak naklah koperasi yang begitu. Jadi pergi ke pejabat SKM, dapatkan dulu maklumat berkenaan dengan koperasi. Selepas tubuh kena datang ke IKMAS. Puan Nazlin. Kan? Maknanya IKMAS akan sambut selepas tubuh koperasi. Mendapatkan latihan. Kita ada lebih daripada 500-600 program setiap tahun. Untuk kita membantu koperasi-koperasi di luar sana, termasuk koperasi di bawah penjawat awam ini, untuk mereka ni mengurus mentadbir cara koperasi. Kadang-kadang mereka ni confused. Koperasi ni sama dengan syarikat ke Puan Nazlin? Kadang-kadang dia orang kata tak sama. Tak sama sebenarnya. Tak sama. Tapi aktiviti bisnes dia sama. Mereka tak faham ni, adakah koperasi itu menjalankan perniagaan ataupun tidak? Mereka sama dengan persatuan. Kan?
tapi nak persatuan memahamkannya wanita, senang je. persatuan, Kalau tak ada aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan, macam mana nak dapat keuntungan untuk memberi manfaat kepada anggota? Itu je dia punya ni. Betul. Itu perbezaan dia sikit. Kan? Salah satu perbezaan dia lah. Kalau persatuan, dia lebih kepada sosial. Tetapi koperasi dia ada dua. Satunya sosial, satu lagi ekonomi. Ekonomi kepada koperasi, ekonomi kepada anggota-anggota koperasi. Jadi sebelum kita, ada 1-2 minit lagi ni, sebelum kita tamatkan siri kita pada kali ini, mungkin harapanlah Puan Nazlin kepada koperasi ataupun penjawat awam di sana, di luar sana, mungkin dengar, lihat, tonton video kita ini di podcast kita Ofam ini, untuk mereka ni tahu lebih lanjut ke dan sebagainya. Saya mengalu-alukan ya, semua agensi kerajaan, kementerian dan agensi lah, kita ada beratus-ratus. Tubuhlah koperasi untuk membantu golongan-golongan berpendapatan rendah ni. Banyak di kalangan penjawat awam ni bukannya semuanya T20. Banyak yang M40 dengan B40. Jadi tubuhkan koperasi untuk membantu apa kita kata kumpulan sokongan. Mereka boleh mendapatkan barangan yang lebih murah. Contohnya setiap kementerian buka kedai Kooman. Jadi dekat situ jual macam-macam. Betul. Macam dekat pasar raya dekat luar sana. Macam dekat pasar raya lah semua. Koperasi itu juga boleh buat jualan madadi. Dapat harga subsidi. Anggota-anggota koperasi itu akan dapat manfaat. Dan tu boleh berhubung dengan Puan Nazlin ni anggota dia di luar sana. Apa lagi Puan Nazlin harapan? Saya harap sebabnya kita koperasi ini kalau kita tengok kita orang kata sunset industry. Dianggotai oleh golongan-golongan apa tu? Golongan veteran lah. Golongan-golongan ni lah. Warga emas. Jadi kalau adanya banyaknya koperasi-koperasi dalam kalangan penjawat awam, kita dah consider koperasi ini dianggotai oleh golongan-golongan yang berpengetahuan, profesional. Jadi koperasi itu boleh bergerak dengan maju, jadi salah satu koperasi yang baik. Yang boleh menyumbang kepada anggota dan masyarakat setempat. Betul, sebab mereka dah ada ilmu, dari segi pengurusan mungkin dah tinggi sikit kan, dari segi tahap pendidikan mereka ni dah ada. Jadi dah boleh mengurus koperasi dengan baik. Pergi khusus sekali dah boleh dah. Kan? Pergi ke IKMA kan. Dapatkan latihan semua. Sila-sila kita panggil mereka ni jadi tenaga pengajar IKMA untuk membantu koperasi nanti akan mengajar bagaimana nak menguruskan koperasi. Jadi tuan-tuan dan puan, kita di IKMA sendiri kita sebenarnya ada konsep pakar industri yang kita panggil daripada luar untuk membantu IKMA sendiri, membantu gerakan koperasi sendiri dalam kita membantu mereka sebenarnya dalam dua aspek. Satunya pengurusan pentadbiran Puan Nazlin, supaya kita tak nak koperasi ini disalah urus isu tata kelola lah. Kita 2-3 hari lepas kan dengar isu tata kelola ni kan, yang boleh kita elakkan. Yang keduanya dari konsep perniagaan lah, bisnes. Jadi bisnes ni kita banyak rakan strategi kita dalam pelbagai sektor, pelancongan, peruncitan tadi Puan Nazlin kata, kemudian kita ada peladangan, kita ada hartanah pun untuk kita membantu koperasi-koperasi. Bercakap pasal tata kelola ni, 2 minit lagi Puan Nazlin. Amat penting. Amat penting anggota koperasi memahaminya, sebabnya jatuh bangunnya sesebuah koperasi itu bergantung kepada tata kelola yang baik. Betul. Jadi tata kelola bermula daripada anggota lembaga. Pengurusan koperasi. Pengurusan koperasi itu. Jadi kita sediakan untuk tata kelola ni Puan Nazlin lebih daripada 200 program di IKMA kita sediakan supaya barisan lembaga, barisan pengurusan koperasi ini dimantapkan dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya. Kalau tak nanti mereka melabur salah. Mereka mengurus ini tertinggal, itu buat tertinggal. Keputusan yang salah. Buat keputusan yang salah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nazlin daripada bahagian PPK. Dia panjang sikit. PPK Puskop untuk podcast pada hari ini, Ofam ini. Dan jangan lupa juga tuan-tuan dan puan untuk mengikuti siri-siri yang kita akan laksanakan dari semasa ke semasa tentang isu koperasi ini. Jadi terima kasih sekali lagi Puan Nazlin, dan insya-Allah kita akan bersama dalam siri yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.